Hey, 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 hey. Biskut punca boleh buat kita badan naik. Oh my god. Nak tahu, jom kita checklist. Kenapa biskut tu murah? Dia sebenarnya bukan saja murah, tapi indirectly dia mahal dengan kalori yang penuh trans fat. Kadang-kadang kita makan sebab sedap je. Kalau korang makan sebab dia sedap kan? Sebab macam-macam flavor dekat luar sana. Oh ya, apa itu trans fat? Margarin sebenarnya adalah lemak tepung sintetik yang dihasilkan menerusi proses hidrogenasi yang dipanggil minyak masak. Dalam proses ini, atom hidrogen ditambahkan pada minyak masak cecair dan ia bertukar menjadi lebih keras. Kajian terkini menunjukkan bahawa bahan yang mengandungi asid lemak trans mempunyai risiko tinggi pada kesihatan kerana mempunyai kaitan yang sangat kuat pada masalah-masalah keradangan atau inflamasi saluran darah, kolesterol tinggi, sakit jantung koronari, stroke, diabetes, kanser dan darah tinggi. Jadi, semua benda ni adalah ikut trending. Dia ada musim-musim tertentu, musim biskut bermacam-macam trend sekarang ni yang korang perasan dekat luar sana. Semua makan tanpa menghiraukan nutrisi dan khasiat. Bila kita nak makan sesuatu makanan tu, kita kena fikir. Nak buat rasa boleh, jangan makan berlebihan sebab dia akan mengundang pelbagai penyakit. Zaman sekarang memang banyak penyakit disebabkan pemakanan anda. So, ingat, kerana dirimu begitu berharga. Hati-hati bila kita nak makan. Jaga pemakanan, jaga lifestyle. Okay? Bye semua. Assalamualaikum. Okay? Semoga apa yang Kak Oya share dengan korang memberi manfaat kepada anda semua, especially kaum wanita. Jika anda nak Kak Oya share lagi pelbagai topik, tinggalkan jejak komen anda di bahagian bawah.